Mana kereta BMW Aunty ni? Korang nak tahu tak kat mana Aunty ambil semua kereta-kereta Aunty? Jom Aunty tunjuk kat korang macam mana Aunty ambil kereta dari Port Klang sampai ke showroom. Actually nak ambil kereta ni senang je. Aunty cuma order je dari supplier, spek macam mana yang Aunty nak dengan harga semua. Kemudian urusan import semua diuruskan oleh supplier Aunty di Jepun. Bila kereta dah sampai ke Port Klang, Aunty pula yang uruskan. Kan Aunty dah beli, takkan Aunty nak uruskan dekat dalam pula. Jadi Aunty tunggu je dekat luar ni. Kereta yang Aunty nak ambil hari ni datang dengan kontena all the way dari Jepun. Sebelum kereta keluar, kita kena melalui dulu checking custom, Puspakom dan BTC. Korang jangan risaulah, Aunty order kereta je, bukan order bom. Mana kereta BMW Aunty ni? Yelah, Aunty dah bayar mahal-mahal, takkan nak pergi kutip dalam bot pula. Dah keluar dah kereta BMW yang Aunty order tu. Aunty dah bosan dah naik kancil turbo Aunty. Hari ni Aunty nak bawa M2. Lagipun ini kan kereta Aunty. Mestilah Aunty nak drive. Tengok ni, siap ada nombor plate special lagi. Kereta korang ada tak macam ni? Siap ada signal lagi. Follow Aunty dulu. Jom. Okey, Aunty dah selamat sampai ke showroom. Smart betul lah naik performance car ni. Jadi, korang nak tak Aunty review kereta ni? Kalau nak, jom follow Aunty di Prime Wheels Subang Jaya.